Kan kami kali ni kami camping, orang kata geng abah-abah. Menyala gitu. Roti hap seng. Tapi Dah barat. Ayam besar-besar. Tanya orang lelaki dah story yang perempuan cantik. Tapi kalau makan kat tepi waterfall tadi kan, Sejuk lah. Hujan pula. Malam tidur kat sini apa? Sejuk oh. Oh, nasi goreng. Kanan tak ada, pergi kampung asli. Aduh, pokok tumbang guys. Nak balik. Aduh. Ui, tajamnya. Lelek. dia sangkut telur dah. Dah singgah isi air. Water feeding. Air bersih. Jadi kalau sesiapa yang datang ke sini terlupa nak bawa beli air ke apa ke, ingat dia punya jalan ni sepanjang ni dia ada ni air bukit, air gunung, air bersih. Satu, B2. Ingat tak? Lama dah. Itu pasang dulu Saya pasang iman dulu. Pasang.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Pada siapa yang baru singgah ke channel saya, jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Tengok video ni sampai habis dulu. Lepas tu kalau berminat, subscribe lah. Kalau tak berminat, tak subscribe pun tak apa. Janji orang kata tengok video sampai habis. Kalau iklan tu janganlah skip. Okay guys, saya baru sampai di orang kata campsite Best Walk. Ini memang campsite menarik guys. Baru saya sampai bersama dengan rakan-rakan baru saya. Ni rakan-rakan baru saya ni. Nama apa? Ai. Ini nama apa? Orang panggil saya Abang Korea, Abang tapi Abang Korea. Uda. Ni abang ni? Abang Reza. Okay, kami kali ni kami camping. Orang kata geng abah-abah. Geng solo sahaja. Walaupun tadi jalan kita sangat berliku. Banyak cabaran. Banyak cabaran, dugaan. Jalan dia memang bengkang-bengkok gitu. Naik daripada orang kata Sungai Siput tu untuk menghala ke Kuala Mu. Lepas tu kita akan potong ke Best Walk. Dekat jalan tu kiranya semua kenderaan sesuai. Tapi kalau nak naik tu kena hati-hati. Nak turun pun kena hati-hati lah. Orang kata condition kereta tu kena okey. Lepas tu ada gak jalan yang tanah runtuh lah apa semua. Tapi dia orang sedang membaiki lah. Dekat Best Walk ni kami akan tidur dekat pondok lah. Pondok. Lepas tu berhadapan dengan anak sungai. Alright, sebelum kita bercerita lebih lanjut, jom kita nak pergi tengok tapak kita dulu. Ni kita ni. Dua ni ya. Okey lah. Okey. Dekat pondok depan jambatan tu. Enak yang mana? Sebab ni saya fikir bawah pokok. Terjun piruk tu kan? Oh, ni boleh terjun tu ya? Cantik. Ngadap sungai guys. Kami punya pot sini. Lepas ni boleh terjun tu. Terjun berderemen. Orang kata lain. Ni 45. Satu pondok 45 ringgit. Masih dua. Ini kita pasang kemah solo lah no. Oh, kita solo lah. Nanti tengok kemah apa yang kami pasang. Apa nama? Kemah solo. Kemah solo kita tak boleh bagi tahu lagi kemah solo kita. Dia macam-macam color. Color memang meriah. Main camping solo kan. Kemah apa ni? Kemah warna purple. Dia dah reveal lah. Dengan cambag. Dah cukup. Untung lah naik motor kan. Dia parking dekat lah. Tak perlu risau hari hujan, kita boleh pacak bawah bumbung saja. Tak payah pasang flysheet lah. Tak payah pasang flysheet apa. Relax lah. Sekarang dalam pukul lebih kurang pukul 12 14. So tadi konon-konon nak tapau makan tengah hari. Jadi sampai pun relax, orang pun tak ramai lagi. Kita nak angkat barang apa dulu. Lepas tu kita nak masak lah. Tak relax-relax. Lepas tu kita nak buat apa aktiviti kat sini. Stay tune. Geng abah-abah camping kali ni. Guys, kita pakai kemah solo SWS. Saya punya color army green. Saya punya warna purple. Mana pakai kuning hitam. Pemandangan cun tu. Ni kalau bawa anak-anak ni relax lah, boleh mandi depan ni. Best. Nanti saya nak repeat, nak bawa anak saya, family saya main sini juga. Cantik, ada sardin. Pastikan ada sardin, kopi, teh, Cucuk. cucuk. Okey. Tapi tak lupa juga dengan yang ni.
Roti hap seng. Tapi Dah hancur. barai. Roti dah barai. Akibat duduk dalam bok. Biskut. Biasa. Dia orang utara dia biskut pun dia panggil roti. Akan masak. Oh boy, ada apa yang ada ha? Pastilah mak orang tak ada. Itulah jantan pun kenalah buat masak. Sahabat saya duduk tengah masak tu. Chef Wan. Haha. Ini hantam-hantam je macam masak Maggi. Kita nak makan nasi dulu. So nak masak lauk-lauk sikit. Makan tengah hari. Siap. Nasi kan lain. Oh dah buat dah. Dah buat? Tersembam. Tersembam ni ayah. Sudu tak? Ada? Ni. Awak punya. Ni ada ni. Sekejap ambil. Saya pun ada. Senduk. Kita makan dekat Dewan Makan. Makan tengah hari. Let's go. Tak tahu apa hasil rumah. Sini lah duduk. Tak ada kursi. Makan tengah hari kita lauk hari ni. Lauk tengah hari kita lauk bujang. Lauk bujang. Yang ni apa ni Alan? Kacang panjang, kacang buncis. Kacang buncis by Alan. Ini Ini sardin by Alan. Telur dadah by Alan. Sup ayam by Uda. Ya. Nasi by Uda. Ya. Nasi kenduri lah ni. Kita soru. Cap by Kita ada Alan. sampai kicap nah. Padu. Padu untuk makan guys. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Amin. Ayam besar-besar kan. Tak kedekut tu token ni. Kan. Sini. Potong pucing keliling. Potong pucing. Ni terbang ni. Pucing lah. Memang. Itu dia koko. Masuk. Masam. Okey. Kelat. Mantap. Ini banyak pokok koko geng. Dengan pokok getah. Pokok getah dengan pokok koko. Isi macam manggis je. Kita lepas makan ronda-ronda tengok kawasan sekitar. Tengok puak-puak yang boleh kita nak pacak kemah nanti. Semua ada nama. Kita apa? B13. Oh dia tak ada. Ni kereta boleh masuk ke ni? Kita masuk ke ni kan kalau kita pacak kanan. Oh ni open. Oh ni panas kan. Ini open pasang fly. Open. Ni banyak dia punya pondok ni. Dekat 20 lebih kurang. Kemah kita dalam dia. Sini okey. Okey. Ni okey kat ni. Kaki pun dah kuat. Ni okey kat ni. 21. Alright guys. Petang-petang ni tak tahu nak buat apa. Kami nak pi naik ATV. Nak pi ronda-ronda tengok apa ceritanya kawasan sini. Nak explore guna ATV. So
So sebelum tu saya belanja dululah setup saya untuk camping kali ni. Camping abah-abah, kami 4 orang saja, solo. So saya guna tent ni, SWS. Saya punya warna army green. Ni sahabat saya guna warna purple. Sana warna kuning dan warna hitam. So satu pondok ni 2 orang. Saya setup pakai lampu ni. Malam nanti prepare lah. Tu dalam macam ni lah. So tilam, pakai tilam payung ni. Lepas tu bantal. Macam ni je, simple. Alright. Ada kipas satu kat sini. So atas ni letak barang-barang lah. Okay, kena tutup. So macam ni saja. Kami letak kapet dekat sini. Ni box untuk lepak-lepak malam ni ke, kita nak mengopi-ngopi. Tu tempat masak dengan berviewkan sungai dekat depan ni. Barang pun simple-simple je. Dia lebih seronok lah camping cara macam ni. Sekali-sekala kita rasa solo. Kena dapat lesen dulu lah dengan orang rumah. Solo dengan kawan-kawan kat sini. Dapat pula pondok macam ni. So memang kita simple. Lepas tu cepat lah. Yang kita boleh rest. Jom kita nak cuba ATV. Kat sini juga ada chalet. Lebih kurang 18 unit chalet yang boleh muat 2 hingga 4 orang lah dalam chalet. Dalam chalet pun ada toilet. Sejam RM50, geng. Kita pusing-pusing sini, dia tak ada off-road. Pusing area-area kampung ni saja, ini jalan raya. Tak jadi lah nak apa, nak ATV ada sebiji yang okey. Yang lain semua condition tak okey lah sebab jatuh. Sebab kami buat laju. Kita baru nak race, kena 3 biji. Tapi yang ni sober dia rosak. Ni pun rosak. Ni pun depan dah out ni. So sekarang kita ke mana? Kita akan pergi ke Latar Penyet. Buang masa sikit. Jom. Tapi ada yang trekking sikit lah dalam 10 minit. Jarak dia berapa kilo? Berapa dah? 18 kilo. Tadi 5 kilo dari sini. Naik kereta. Lepas tu tak apalah, kita belanja Latar Penyet lah. Let's go. Tanpa membuang masa. Zas. Abang kereta boleh masuk dalam? Oh, boleh. masuk boleh. Masuk dalam kan. Tengok mana ada kosong nanti parking nanti. Okey, kita bayar sini ya. Macam ni boleh lah. Kalau macam awal tadi tak boleh. Ya betul. Betul. Pagi tadi kan dia padat pecah. sikit. Ya. Hari ni kita buat jalan-jalan sikit ke Latar Penyet, tempat port air terjun viral dekat Sungai Siput ni lah. Berapa minit? Dalam 15 minit. Kalau jalan laju, kalau berlari 5 minit. Lari ya? Ni boleh ke? Mau tak? Lari So ke? kita akan trekking. Trekking sampai ke hujung ni. Let's go dengan pakai slipper je. Ya, pakai. Ya. Lepas tu kita terus mandi lah. Ni. Oh, tengok ni. Oh. Untuk keselamatan. Okay, kita start hiking sikit lah. Ni kawasan perkampungan orang asli. Uish, dia kena pacak terus. Demi untuk mendapatkan satu view air terjun yang viral, kena redah luar.
Oh, ada toilet. Toilet ada. Sini boleh pacak kemah juga. Ada pondok. Aman. Kita set lain date. Okey? Bapak-bapak lagi. Wah, cantik. This is Lata Peña, guys. Ambil bawah. Alang-alang kita dah sampai. Apa lagi? Kita terjun dulu. Walaupun datangnya kereta, lantaklah kereta basah. Yang penting kita mandi dulu. Camping kat Bestwalk kena main sini. Kalau tak main, rugi. Oh, tengok atas. Air tu tak dekat. Berbaloi. Tak naik ATV pun berbaloi lah. Main sini. Jangan pegang kamera je. Mandi. Ada lekuk. Bayar. Longsor. Mantap. Tak tahu ni cakap perfecto. Tanya ni maling gunung kita. Terima kasih kepada maling gunung kita yang membawa kita ni. Ini tempat biasa-biasa. Dah ramai dah orang Penang dah. Kita je dah tak pernah Dah dah virus kop gila. Jadi, tengok apa lagi? Gerak. Puas mandi. Kita dah nak gerak pulang. Let's go sebelum hari gelap. Just stop. Alright, thank you. Tak. Overnight sana, Bestwalk. Bestwalk. Kau jalan dari sini? Naik kereta. Kereta tak korang. Mandi-mandi lepas tu balik lah. Okey. Siap Tanya. Okay, next time lah, next time. Bye.
Nah, jom kita tengok kemah dulu. Besok mana nak tahu nak datang. Ni nombor 8. Silam. Okeylah. Nombor 8. Oh, ada lampu. Ada lampu. Kita ronda-ronda dekat pondok sini. Sini pun boleh camping. Boleh ni dia macam apa? Pondok-pondok lah, pondok-pondok. Ada singki. Hujan-hujan tadi. Tidur sini bang. Kalau kat sini. Oh, besok Ramai? ni. Bak, sehari ya bang. Hari ni mesti dah. Oh, okey. Kita balik lah. Bermalam berapa bang? Ha? Bermalam berapa? Satu pondok 80? 6. 60. 60. Okey lah. 60 satu malam. Area Latar Penyet ni. Banyak juga dia punya pondok-pondok kat sini. Tapi tak kemah kita nak lepas lah. Biji. Kemah kecil kan. Okay. Alang kan? Sempoi. Kita tengok toilet dah. Direktur ni buat tu mana tu? Ada toilet kat sini. Okey lah. Kena naik atas sikit lah. Dia ada toilet okey lah. Tak ada kita membuang rata-rata ha. Ada lampu? Tak lampu. Ada lampu lah mana bang. Oh. Tengok tak ada macam hutan. Ya. Toilet duduk ni. Boleh perempuan. Perempuan lah. Sisa. Boleh lah. Boleh. White camping boleh lah. Buat. Apa kata kita open order? Open order. Kita buat game bapak-bapak je kat sini. Macam mana? Kan? Bapak lagi. Marahlah. Mok. Kita buat open lah. Siapa-siapa nak join. Siapa tengok video ni nanti InsyaAllah Alan Nusi Channel kami akan open order. Open order tu yang 50 orang lepas tak? 50 orang kita tong-tong mai sini. Kita tak ada, kita buat macam camping santai-santai. Santai-santai tapi solo lah. Tak payah bawa partner-partner. Clearkan dalam video kantoi tu. Satu kali ni right lah. Okay lah, kami banyak kena cut ni. Bateri pun nak kong dah. Okay, kami nak menuju ke pangkuan kami punya hotel dekat Bestwork. Okay, bye. See ya. Petang-petang ni kita buat cucuk. Cucuk bujang. Kopi. Cucuk kita makan dengan sardin tadi. Sardin yang tak habis tadi makan tengah harian. Kita makan cucuk petang. Kan cucuk ni masak petang. Tapi ni tempoh maghrib masak je dulu. Lagi sambil tu kita masak untuk makan malam. Dah kopi. Quiet. Okay. Makan je. Ajab razakkan ada. Dia tanya awak lagi. Sekejap betul yang perempuan cantik. Okay guys, kita nak masak makan malam. Masak nasi juga lah. Ini ikan. Saya nak buat ikan masak sambal. Masak apa ni? Ayam goreng. Ayam goreng.
makan guys. Menu kita malam ni simple je. Kita ada sup ayam tadi. Ni kailan ikan masin by Uda. Sup ayam ni pun by Uda kat ni. Ni ayam goreng by Ai. Ni ikan masak merah by Alan. Nasi putih by Abang Eja. Abang Eja yang masak nasi putih tu. Tapi kalau makan kat tepi waterfall tadi kan. Tapi depan situ lah laut je. Ni. Okey. Kita nak repeat kan? Nak repeat. Open order. Tahun depan lah, tahun depan. Ya. Hujan. Dia pun tengah masak. Hujan guys. Hujan. Kalau siapa yang nak masa basic, minimalis, kata camping dalam keadaan yang sederhana, boleh datang. Macam ni lah. Dia pondok, lepas tu kita boleh pacak kemah juga dalam ni. Tapi kena tengok saiz kemah kita lah. Tak boleh lah kemah yang besar-besar. Dah macam ni malas nak ke sana dah. Sang Aci. Jom. Okey, siap pakai sweater. Boleh je. Sejuk sangat ni. Macam kat kamera. Hujan lalu kan ni. Tiba-tiba hujan pula. Aduh. Tapi hujan lalu lah. Okay dah. Nak bagi kita sejuk sikit. Tadi ada makan ni sama dengan nasi kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Morning guys. Selamat pagi semua. Kami masih lagi berada di kampung Besok, kampung orang asli, Sungai Siput lah. Alhamdulillah pagi ni cuaca baik. Semalam pun okey, sejuk. Tidur pun best. Tak tahu nak kata lah, memang sejuk gila lah kalau tidur kat sini. Malam tidur kat sini sejuk. Saya buka yang ni ya. So senang sikit lah nak nampak kat luar kan. Tak payah pakai kipas geng. Sejuk kita. Tak tahu nak kata. Ni dah baru bangun. Pagi ni kita layan suasana pagi lah. Tadi pun saya dah belanja view pagi kan. Buka kemah je. Tengok sungai tu kat depan ni. So pagi ni kita nak breakfast dulu. Lepas tu kita tengok lah aktiviti apa yang kita boleh buat sebelum kita berangkat pulang. Gelap mendung. Nak hujan ni. Macam mendung. Jom kita breakfast dulu. Ini saja yang ada guys. Pagi-pagi ni. Dekat bin, telur, roti. Mana main ni?
Oi, lagi lebat ni. Nasi goreng hujan panas. Hujan dulu baru panas. Lepas tu pakai air rasa kan. Oi, tempiah tu pun. Oh, nasi goreng. Paksa ubah geng. Tengah-tengah masak. Tempiah teruk. Kita masukkan nasi. Elok keluar kan, siap-siap kemas kan. Sampai nak keluar. Jalan yang tahun malam kan. Dah tak ada lah. Dia benar. Dia balik ni tau. Kalau makanan tak ada, pergi kampung asli. Tak salah kita apa yang boleh makan. Okey, nasi goreng dah siap. Transfer. Baik Alan. Kita nak banyak ikan pula. Okey, macam mana? Sedap ah? Oh, sedap oh. Alan masak nasi goreng hujan panas. Macam rasa kedai tom yum tepi kubur tu. Depan masjid. Aduh. Ngam-ngam tu. 4 orang ada lebih sikit lah. Alright. Dah siap kemas. Tinggal 10 saja lagi. Kepala ayak geng, kepala ayak. Kepala ayak. Dia tak boleh sebut lagi tu. Ayak tinggi ya. Bukan belayak ni. Ayak tinggi. Memang tak boleh nak mandi pun dah. Kami pun dah siap-siap ni. Duduk kat kemah masing-masing. Okey. Posing, baik, posing. Okey ya? Okey. Okey, terbaik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Kita nak buka kemah kita. Saksikanlah. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Jom balik. Guys, alhamdulillah settle. Siap. Kita dah kemas-kemas dah pondok kita. Ni pondok B1. Situ B2. Right. Buang sampah dulu. Alhamdulillah. Nak mandi pun tak boleh guys. Hujan baru berhenti. Lepas tu air pula dia tinggi. Dia punya air dah keruh. Tak sempat lah nak mandi kat sini. Malam dah rendam-rendam sikit-sikit je lah. Lagipun dia cetek ya biasa ya kan. Semalam kami dah mandi kat Lata Penyet. Tamat sudah kami punya camping 2 hari 1 malam dekat Kampung Bestwalk. Dekat Sungai Siput. Selesai camping abah-abah. 4 orang kami. Satu pengalaman yang best lah dekat sini. Macam mana Ayi? Best sangat. Okay, best sangat. Boleh repeat. Ni? Best. Seronok bapak-bapak hari ni. Seronok bapak-bapak ni kita punya tuan manager. Macam mana? Seronok tak seronok? Dapat lesen 2 hari 1 malam memuaskan. Memang best lah kat sini. Nak datang family pun boleh, nak datang grouping pun boleh, nak berpiknik pun boleh, nak berkemah pun boleh, nak duduk chalet pun boleh. Memang dia ada chalet kat area sana. Nampak? Tu vibe yang ada kelainan lah dekat sini. Malam memang sejuk lah.
So boleh buat aktiviti tersendiri. Okay guys, semoga apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Daripada Kampung Best Walk. Motor selamat. Aduh, pokok tumbang guys. Balik. Lepas kereta je. Jalan ni Sipik Panglima kita ada bawa barang. Aduh. Ui, tajamnya. Tajamnya. Lek. Dia sangkut telur dah. Aduh, tajamnya. Dia boleh luka ni tangan. Ui, tajam. Ui, cik lah. Tajam tu. Ingat ke tak ni? Aduh. Garuh. Seorang cedera, luka semasa membuat pembersihan. Besar. Luka besar. Baru ada kenangan. Kenangan manis. Ni ni. Ini. Kejap bang, kejap. Duri. Dia mengena. Duri. Tu duri mak. Jaga bang, duri ada banyak bang. Ya, dah biasa. Ni duri. Dia pokok apa? Mana ini rotan? Rotan lah. Rotan tajam ni. Bisa ni. Mak kena. Kena dia. Bisa. Tak lagi bekok. Kok ah. Kalau bekok balik tak lagi cucuk. Ha. Rotan ni. Tahu. Kalau tak boleh tahan ni balik. Satu injection. Kalau bengkok tak bengkok tak apa. Saya pernah kena kat lumur. Nasib bawa parang. Dia best lah bagi lepas kereta dah lah. Ya, Ya. lalu kan. Agak ada patah pakai tangan. Kena duri buat sikit. Jom, janji boleh lepas balik. Aduh. Pengalaman. Apa kena standby. Bawa kata tadi sahabat saya Uda, kalau kita mai ke orang kata ke kampung asli ke apa semua kan, sebab jalan dia kecil, takut pokok tumbang ke apa, boleh kena, bolehlah kita tebang-tebang kan. Itu kalau pokok tumbang macam ni. Simple. Kalau pokok tumbang terus tak boleh buat apa. Alright guys. Kaki saya pedih ni. Aduh. Kalau pedih abang tu kata kena pergi cucuk. Tengoklah macam mana. Alright.